Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas, dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku karya Pendita Zakbar. Muka surat 60, siri yang ke-20. Ketiga, orang-orang awam seyogianya tak usahlah sentiasa mau berpuas hati dengan duduk kekal di dalam jahil akan bahasa agama, iaitu bahasa Arab. Kerana dengan demikian akan sentiasa terpaksa bergantung harapan agama pada semua perkara hanya kepada tok-tok guru dan orang-orang alim, dan terpaksa menerima sahaja apa yang dikatakan oleh mereka itu, atau oleh siapa-siapa juga orang lain yang lebih tahu sedikit, sebagai belalang di tempat yang tiada helang. Perasaan tiasa mau berpuas hati dengan keadaan demikian itu ialah satu sifat kekurangan yang tercela, dan akibatnya hanya akan menghilangkan kesendirian dan melemahkan sifat bergantung kepada diri sendiri. Dengan berpuas hati seperti itu, mereka akan kekal seumur hidup tiada mempunyai kebolehan untuk memakai timbangan sendiri pada perkara-perkara itu. Keempat, yang sewajibnya bagi orang-orang awam hendaklah berikhtiar mempelajari bahasa Quran dan hadis sehingga dapat memahamkan sendiri kitab-kitab yang tertulis di dalam bahasa itu, dapat mengambil faham sendiri akan hal-hal agama Islam terus dari tempat perbendaharaannya yang asal sekali. Ya, jika tidak dapat sampai demikian pun, sekurang-kurangnya mestilah ada hemah dan cita-cita hendak mendapat kejayaan dan kelayakan sampai ke situ lambat bangatnya. Mudah-mudahan dengan adanya hemah dan azam seperti itu, iaitu mengambil dan mencedok sendiri perkara-perkara agama dari pucuk pancaran mata airnya yang asal dan bersih, mereka hendaklah berikhtiar dan berusaha untuk mencapai cita-cita itu seboleh-boleh dan sedapat-dapatnya. Bagi orang Islam pada zaman ini, belajar bahasa persuratan Arab itu hendaklah dianggap sebagai kerja fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kelima, orang-orang alim pun seyogialah jangan sentiasa bergantung taklid sahaja pada semua perkara agama dan hukum-hukumnya kepada kata-kata orang dahulu kala dan kitab-kitab karangan mereka dahulu kala. Pakailah juga pemeriksaan sendiri. Jikalau kitab-kitab dan keputusan-keputusan imam-imam mujtahidin sendiri pun seyogialah juga diperiksa dan ditimbang dahulu segala alasan-alasan dan hujah-hujahnya sebelum diterima. Maka tidaklah selayaknya bagi orang yang bergelar alim ulama mesti menerima saja akan fahaman dan fikiran dan keputusan orang dahulu-dahulu itu dengan tiada soal jawab dan pemeriksaan yang bersendiri lagi, atau dengan tidak hirau hendak menguji dan menghalusi sendiri akan jalan-jalan pendapat mereka itu untuk menentukan sehingga mana kuat atau lemahnya asal-asal keputusan yang telah mereka dahulu ambil itu, di samping ilmu-ilmu pengetahuan manusia yang telah bertambah dan al-hewal dunia yang telah berubah pada hari ini. Nabi kita Muhammad SAW berpesan suruh kita berpegang sendiri kepada dua pusaka yang ditinggalkannya untuk pedoman kita, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, bukan kepada kitab-kitab karangan ulama atau kepada fahaman-fahaman dan pengalaman mereka itu, dengan tiada ditimbang sendiri lagi, tiada diperiksa dan dibanding kepada asalnya kembali, istimewa pula setelah sekian lama melalui zaman. Keenam, orang-orang alim yang sebenarnya alim pada zaman kemudian sekarang pun seyogianya hendaklah juga pergi terus kepada Quran dan hadis sendiri seperti orang alim zaman dahulu itu.
Mereka patut sentiasa memakai ilmu pengetahuan sendiri dan timbangan akal sendiri seperti orang alim dahulu kala itu juga, bagi memperolehi fahaman sendiri atau pengesahan sendiri akan fahaman orang dahulu itu. Dengan demikian mereka akan berjalan bersendirian, bebas dan merdeka seperti orang dahulu itu juga. Dengan terikat kepada orang lain daripada Quran dan hadis, orang alim dahulu tidak semata-mata mengikut sahaja dengan tiada timbangan sendiri akan pendapat dan keputusan-keputusan orang lain, walau bagaimanapun alimnya orang yang diikut itu. Siapakah dapat menjamin fahaman orang-orang yang diikut dengan buta tuli demikian itu tentu betul sahaja semuanya, atau sentiasa sesuai selama-lamanya dengan kemajuan zaman dan perubahan hal ehwal manusia pada berlain-lain tempat, berlain masa, berlain-lain keadaan, adat resam dan tingkat kemajuannya. Pendeknya, tiadalah patut dan tiada memadai hanya bertaklid kepada orang dahulu itu dengan tiada mengambil pengertian dan tiada tahu hujung pangkal. Ketujuh, orang-orang Islam istimewanya yang ahli ilmu tidak disuruh bahkan tidak dibenarkan bertaklid semata-mata kepada fikiran, pendapat dan fahaman orang lain. Sebaliknya, mereka selalu disuruh menggunakan akal fikiran sendiri dan timbangan sendiri dan ilmu pengetahuan sendiri bagi memahamkan dan menguji sendiri barang sesuatu perkara walau perkara agama pun. Setelah puas hati diperiksa dan ditimbang dengan sehabis-habis cermat dan insaf dan ikhlas akan barang apa-apa pendapat atau keputusan yang lama itu terhadap segala keterangan dan hujah yang ada lama dan baru, maka jika bersetuju barulah diterima akan dia di atas pengesahan sendiri yang telah dibuktikan benarnya itu. Kelapan, tiap-tiap orang Islam istimewa yang sudah ada berpelajaran sebanyak sedikitnya pada ilmu-ilmu dan cara-cara penyelidik zaman ini perlulah mempelajari bahasa Arab tua, klasikal, cara surat, seberapa dalamnya dan tingginya yang dapat, dan sekurang-kurangnya sehingga boleh memaham Quran dan hadis sendiri terus dari asalnya dengan cukup faham dan dengan faham yang sah dan betul. Dengan demikian barulah ada syarat dan kelayakan masing-masing memeriksa sendiri akan ajaran-ajaran agama Islam dari asal-usul puncanya. Setelah ada kelayakan itu, gunakanlah dia bagi menyelidik, memeriksa dan menimbang sendiri apa-apa hal agama Islam sehingga seberapa jauhnya yang dapat tercapai oleh akal dan ilmu sendiri masing-masing itu. Kesembilan, orang-orang yang telah meningkat kepada darjah alim dan ulama pula, iaitu yang sudah pandai bahasa Arab dan pengajian-pengajian agama Islam, tentulah sentiasa akan mengajar ilmu-ilmunya itu kepada orang lain yang belum pandai. Tetapi sementara itu mereka sendiri pula hendaklah juga jangan berhenti berusaha menambah dalam dan luaskan lagi ilmu pengetahuan mereka yang sedia ada itu, serta melatih diri memeriksa, menyelidik dan menimbang sendiri segala pokok-pokok yang besar-besar dan cawang yang penting di dalam ajaran Islam dari asal-usul punca yang sejati. Segala hujah dan keterangan yang diberi oleh pembina-pembina Islam dahulu kala mengenai soal-soal yang diperiksa itu hendaklah dilihat dan diuji semula dengan ujian Quran dan hadis-hadis yang sahih sehingga dapat dipastikan di mana kekuatan dan kelemahan pendirian mereka itu masing-masing. Segala kitab tafsir Quran dan kitab kumpulan hadis serta kitab-kitab syarah huraian hadis-hadis itu yang telah diperbuat oleh orang-orang dahulu-dahulu hendaklah diguna sebagai pemandu, pembantu dan penerang jalan, tetapi bukan untuk dikira tiap-tiap tafsiran dan syarah huraian yang mereka beri itu sebagai arahan yang mesti diterima dan diikut sahaja semuanya. Sebaliknya, segala perselisihan pandangan dan pendapat berbeza-beza di antara masing-masing ahli tafsir dan ahli hadis seperti yang terdapat dalam kitab-kitab mereka itu hendaklah menguatkan sifat kesendirian pada penyelidik-penyelidik kemudian ini pula, sebagaimana kuatnya sifat kesendirian pada pengarang-pengarang tafsir, pengumpul-pengumpul serta pensyarah-pensyarah hadis
yang telah lalu itu bagi masing-masing zamannya. Sekian setakat ini. Al-Fatihah untuk Pendeta Zakbar. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Terima kasih.